Sejambak kasih seharum kasturi buat peneraju majlis. Kombinasi kehakiman yang berlandaskan neraca keadilan, penjaga masa yang begitu peka pada setiap detiknya. Para peserta yang saya kagumi, seterusnya warga dewan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana mufakat. Peribahasa ini mengajarkan betapa pentingnya perpaduan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun persoalannya, apakah asas yang menyatukan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya? Jawapannya ialah rukun negara, iaitu ideologi kebangsaan yang menjadi asas dalam membina sesebuah negara yang aman, bersatu padu dan makmur. Hadirin yang dihormati, sadarlah, rukun negara telah lama pun diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sebagai panduan kepada seluruh rakyat Malaysia untuk memperkukuh hubungan dan keharmonian negara. Walaupun telah diperkenalkan lebih 5 dekad yang lalu, nilai dan prinsipnya masih relevan hingga ke hari ini. Dalam dunia yang semakin mencabar dengan media sosial, penghantaran maklumat yang pantas dan perbezaan pandangan, rukun negara menjadi kompas yang membimbing kita agar sentiasa menghormati antara satu sama lain. Justru, marilah kita menghayati 5 prinsip rukun negara yang menjadi tunjang kekuatan negara. Hadirin sekalian, sebagai pembuka tirai, memulakan indikator saya dengan prinsip pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Malaysia mengiktiraf kebebasan setiap rakyat untuk mengamalkan agama dan kepercayaan masing-masing. Prinsip ini mengajar kita supaya menghormati agama orang lain, menjauhi sikap berjudis dan sentiasa mengamalkan nilai murni. Apabila setiap individu mempunyai pegangan moral yang kukuh, masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman dan saling menghormati. Prinsip yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita bertanggungjawab menciptai negara, menghormati institusi raja berperlembagaan dan mempertahankan kedaulatan tanah air. Semangat patriotisme bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang dan menyanyikan lagu kebangsaan, malah diterjemahkan pula melalui sikap bertanggungjawab, menjaga harta awam, menghormati undang-undang serta mengharumkan nama negara dalam apa jua bidang. Prinsip yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Perlembagaan persekutuan bermaksud undang-undang tertinggi negara yang menjamin hak rakyat serta menjadi asas perpaduan negara. Menghormati perlembagaan bermaksud menghormati hak setiap individu tanpa mengira kaum, agama maupun budaya. Sikap saling menghormati inilah yang menjadi asas kepada keamanan Malaysia. Prinsip yang keempat, kedaulatan undang-undang. Undang-undang diwujudkan untuk melindungi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat pula wajib mematuhinya. Tidak kira sama ada seseorang itu miskin atau kaya, terkenal atau tidak, setiap orang tertakluk pada undang-undang yang sama. Dengan mematuhi undang-undang, kita mampu membentuk masyarakat yang bertamadun lagikan bertata susila. Menyusuli indikator saya yang terakhir, iaitu prinsip yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Dalam masyarakat majmuk, budi bahasa dan adab ialah jabatan yang menghubungkan hati manusia. Contohnya, tutur kata yang sopan mampu merapatkan hubungan, manakala kata-kata yang kasar mampu memecah belahkan masyarakat. Pada zaman media sosial ini, prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang amat ditekankan terutama di kalangan masyarakat. Oleh itu, sebelum menulis komen, memberikan pandangan dan berkongsi berita, fikirkan kesannya terhadap orang lain dan terhadap keharmonian negara. Hadirin sekalian, sebagai generasi muda, kita tidak sepatutnya menganggap rukun negara ini hanya sekadar lafaz yang dibaca semasa perhimpunan sekolah. Sebaliknya, kita menghayatinya dalam kehidupan seharian. Contohnya, di sekolah, kita menghormati guru dan rakan-rakan daripada pelbagai kaum. Di rumah, kita mengamalkan nilai murni kepada ibu bapa dan jadi tetangga. Dalam kalangan masyarakat pula, kita saling membantu tanpa mengira latar belakang. Sesungguhnya, perpaduan bukanlah sesuatu datang sendiri dengan kakinya. Sebaliknya, perpaduan perlu dipupuk melalui sikap saling hormat menghormati, bertolak ansur dan bekerjasama. Hadirin sekalian, negara yang hebat
bukan hanya diukur melalui bangunan pencakar langit dan kemajuan teknologinya, tapi juga melalui perpaduan rakyatnya. Kita mampu menjadi contoh dengan mengamalkan sikap saling hormat menghormati, bertolak ansur dan cintakan tanah air. Hadirin, sebelum saya mengakhiri pidato saya yang cukup bernilai pada hari berbahagia ini, izinkan saya mengingatkan hadirin dengan kata-kata yang penuh makna. Rukun negara ialah 5 prinsip, bukan untuk dihafal. Sebaliknya, 5 pegangan untuk diamalkan. Apabila prinsip ini hidup dalam hati setiap individu, perpaduan akan terus subur, keamanan akan terus terpelihara, dan Malaysia akan terus gemilang di persada dunia. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.